Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kamarul Zaman daripada MyCare, Humanitarian Care Malaysia. Kita sedia maklum genosid di Gaza telah menyebabkan hampir 70,000 nyawa rakyat Gaza terkorban dan ratusan lagi tercedera. Kita juga maklum hampir 2 juta penduduk kehilangan tempat tinggal akibat pengumuman besar-besaran oleh tentera Zionis laknatullah. Di tengah-tengah kehancuran ini, alhamdulillah dengan sokongan dan dukungan tuan-tuan dan puan-puan, Humanitarian Care Malaysia ataupun MyCare telah menyalurkan bantuan kecemasan untuk menyelamatkan nyawa dan memberi harapan kepada rakyat Gaza. Sejak 7 Oktober 2023 dengan sokongan rakyat Malaysia, MyCare telah berjaya menyalurkan lebih kurang 28 juta ringgit kepada rakyat Palestin. Bantuan ini meliputi makanan panas, pek makanan, susu formula untuk bayi-bayi, bekalan air bersih, ubat-ubatan, lampin, kemah-kemah pelarian, tilam, selimut, panel solar, pakaian sejuk dan juga dari sudut bantuan wang tunai yang amat diperlukan untuk yang telah memberi manfaat kepada lebih daripada 500,000 setengah juta penduduk di Gaza. Bantuan ini alhamdulillah telah dapat kita salurkan dengan jayanya melalui kendalian pengurus besar kita di Gaza, Dr. Ziyad Syihada, dengan sokongan dan dukungan pekerja-pekerja yang lain dan juga dengan kerjasama lebih daripada 20 NGO sama ada tempatan di dalam Gaza dan juga NGO antarabangsa yang menjalankan tugas-tugas bantuan di dalam Gaza. Meskipun berdepan dengan pelbagai sekatan, pengusiran, dikejar oleh tentera-tentera Zionis dengan serangan bom dan sebagainya, penyaluran bantuan ini alhamdulillah dapat kita laksanakan dengan jayanya sehingga hari ini ketika saya sedang bercakap. Dengan kemasukan fasa baru, InsyaAllah dengan gencatan senjata tak berapa lama lagi dan sebagainya, MyCare sedang bersiap sedia untuk melaksanakan bantuan dan projek-projek pemulihan fasa awal di Gaza. Fokus kami untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang ketika ini adalah di antara projek-projek yang telah sedang kami usahakan, rancangkan. Yang pertama, untuk menyediakan bekalan makanan yang mencukupi, termasuk susu formula untuk bayi-bayi dan kanak-kanak. Menyediakan bekalan air bersih melalui pemulihan perigi ataupun mewujudkan perigi-perigi baru dengan galian-galian dan tempat-tempat yang sesuai untuk menggali air dan sebagainya. Menyediakan kemah-kemah 500 buah yang telah kita sediakan 2 tahun lepas telah lusuh dan ada yang dah tak ada, yang perlu kita perbaharui dan mewujudkan perkemahan-perkemahan yang baru untuk mendepani menghadapi musim sejuk yang akan datang dalam beberapa minggu saja lagi. Dan juga untuk memulihkan sektor kesihatan, penubuhan klinik-klinik bergerak yang dapat menyantuni mereka-mereka yang tidak dapat berjalan ke tempat pusat-pusat kesihatan. So we will have to go to them rather than diorang datang kepada kita. Ini antara satu inisiatif yang sedang diusahakan oleh pejabat kita di Gaza. Yang terakhir, untuk memulihkan sektor pendidikan kanak-kanak yang telah tidak dapat menghadiri sekolah-sekolah formal selama 2 tahun. Bagaimana kita nak mencadangkan supaya diadakan satu kelas-kelas bergerak atau kelas-kelas sementara sehingga bangunan-bangunan dapat didirikan dengan sempurnanya insya-Allah. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, agar rakyat Palestin dapat bangkit semula secara bermaruah dengan penuh harapan. Justru bagi pihak MyCare, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira agama, kaum dan pelbagai latar belakang untuk bersama-sama MyCare dalam usaha untuk menjayakan misi bantuan ini. Setiap doa, setiap sumbangan dan setiap sokongan daripada kita ini memberi erti yang amat mendalam bagi rakyat Palestin, dan insya-Allah kita mengharapkan Palestin akan tumbuh, akan berjaya satu masa nanti, sebagaimana kalau kita tengok dari segi sejarah, Jepun telah bangkit di sebelah timur dan Jerman telah bangkit di sebelah barat setelah mereka ditindas dengan begitu dahsyat. Tapi kini giliran Palestin di tengah-tengah antara kedua benua ini untuk bangkit dan bangun membina negara Palestin yang bermaruah. Bersama kita cipta perubahan ini insya-Allah dari Malaysia untuk Palestin, nurturing humanity, making a difference.